Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua kan. So pagi ni kita cari breakfast lah korang dekat kawasan Presin 2 Putrajaya. So yang kita target Rampai Sari, satu kafe di dalam bangunan Perbadanan Putrajaya. Itu memang tempat favourite lah, bersih, cantik tempat dia. So dekat Presin 2 Putrajaya ni banyak kawasan parking, terutamanya dekat dengan Hotel Dorset. Hotel Dorset Putrajaya. So dekat kawasan ni korang boleh parking kereta dan terus berjalan daripada parking kereta ni menuju ke kafe lah Kafe berdekatan dengan bangunan ni ialah Rampai Sari dalam bangunan Perbadanan Putrajaya. So sekeliling kawasan ni memang bangunan-bangunan jabatan kerajaan dan berdekatan dengan Masjid Besi Masjid Sultan Mizan Zainal Abidin, dan kemudian Hotel Dorset. So bangunan yang tinggi ni bangunan tinggi ni ialah Hotel Dorset Putrajaya. So kawasan ni banyak parking yang korang boleh letak kereta. Tapi letak kereta di sini berbayar lah tak senggo ataupun guna kad bank boleh masuk parking kereta kita kat kawasan ni. So kini kita menuju ke Istana Kehakiman berdekatan dengan bank kawasan Maybank, dan kat sini pun ada pejabat pos pejabat pos berdekatan dengan Perbadanan Putrajaya ni. So ni landscape dia memang cantik-cantik lah kawasan Putrajaya memang tak dinafikan. Landscape dia memang cantik, menarik, dan ini ialah Istana Kehakiman iaitu mahkamah di Putrajaya ni. Dan ada lagi kesan ataupun kemah-kemah yang belum dibuka di kawasan ni, sebab baru-baru ni dia ada buat open di Putrajaya sempena Hari Wilayah 2026. So ni belum clear lagi lah beberapa kemah di kawasan Perbadanan Putrajaya ni, dan ini kita dah sampai menuju ke bangunan Perbadanan Putrajaya untuk kafe Rampai Sari. Kat sini memang pagi-pagi mudah lah kita nak masuk untuk breakfast sebab banyak makanan dekat sini untuk kita makan pagi, dan landscape kat sini pun cantik-cantik. Korang tengoklah pokok-pokok di sini dijaga rapi di kawasan Perbadanan Putrajaya ni. Yang paling penting sekali, orang cakap kalau waktu Zuhur kan kita nak akses ataupun waktu solat kita nak akses ke masjid, dah dekat dengan Masjid Besi. Masjid Besi Putrajaya tu. Kat sini pun korang tengoklah landscape kat sini memang cantik, dijaga dengan baik. So dekat sini sedap mata memandang. Korang nak pergi breakfast, mata pun sedap, lega kan. Masjid pun dekat, nak pergi solat tu mudah. Kawasan ni memang akses dia mudah. Hari ni kita dah masuk ke kawasan bangunan Perbadanan Putrajaya, kafe Rampai Sari. So tempat makan pun bersih, dijaga, banyak tempat makan macam-macam makanan ada kat sini, dan ini favourite aku, roti canai guys. So siapa yang berada di kawasan ni nak makan pagi, makan je kat sini.